Ui, macam orang picit-picit bahu. Assalamualaikum guys. Ni ada barang baik sampai lagi. Mesin urut. Kali ni lain sikit mesin dia. Jom kita unboxing sama-sama. Kali ni ada brand punya mesin urut. Nama mesin ni Kneading Neck Massager daripada Bomidi. Kotak dia macam ni. Yang ni model MP2 Lite. So basically mesin ni untuk urut leher lah. Macam mana bentuk mesin dia kita tengok sama-sama. Tarik ke atas. Oi, saya buka ni. Tarik ke atas, buka ni. So yang aku beli ni warna hijau. Hijau dia cantik banget. So apa yang dia bagi dalam ni? Dia bagi kabel charger type C, kabel cantik, quality. Lepas tu manual yang kau takkan baca. Dah kosong, tak ada apa. So ini mesin urut yang utama dia. Wish, berat juga ni. Wish, macam mana nak guna dia ni? Sebab aku tak tahu macam mana nak pakai dia. Aku ambil balik manual tadi. So aku dah baca manual tadi. Cara pakai dia senang je. Nampak tulisan Bomidi ni? Kau letak kat bahu macam ni. Lepas tu tali ni kau letak kat belakang macam ni. And then kau clip macam ni. Sudah siap letak macam tu. And then button ni kau tekanlah. Ni button on off. Kau tekan lama-lama dia on. Nanti dia urut. So kau boleh adjust. Kau boleh buka lampu untuk panaskan dia. Dia ada lampu merah. Lepas tu ada intensity dia. Lepas tu ada reverse untuk ke belakang. Uish, serius aku cakap. Memang sedap pakai benda ni. Macam orang picit macam tu bahu kau. Nak lagi kuat, kau tarik tali dua ni ke bawah macam ni. Ui, macam orang picit-picit bahu. Ni lepas drive balik kampung, sedap pakai ni. Bagi mak ayah kat kampung kan. Dia punya kain lapik ni, kau boleh buka zip ni. Lepas tu kau boleh cabut, boleh basuh. Ini port untuk charger dia. Kalau kau tengok pergerakan dia, macam tu ada picit bahu korang. Feel dia sebiji lebih kurang macam orang picit bahu kau. Lepas tu haba dia pun kau ada rasa panas-panas sikit. Harga tak mahal mana, ini satu investment yang bagus untuk korang. Tak percaya kau check kat link bawah tu.